Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, nama saya Nabil. Hai, nama saya Fakiha. Hai, nama saya Aina. Hai, nama saya Faida. Hai, nama saya Kai. Hai, nama saya Nurul Batrisha. Hai, nama saya Izzah. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Hai. Korang perasan tak selama ni kan, kalau kita belajar mesti kita rasa penat dan otak kita mesti jam kan. So, jom ikut kita orang tunjuk apa aktiviti menarik yang korang boleh buat as student dekat EU ni je. Let's go. Malam kebudayaan bukan sahaja boleh tengok persembahan menarik, tapi kita juga boleh kenal tradisi orang terdahulu seperti tarian zapin. Kalau tengah cari kelab yang best, bermanfaat dan tak membosankan, masuk je HGD 133, iaitu Kelab Khidmat Masyarakat. Kat sini, kita bukan je boleh tolong komuniti, tapi juga buat aktiviti-aktiviti yang sangat menarik. Yang paling best, kita akan rasa puas hati bila dapat bantu orang. Dalam masa yang sama, kita juga boleh improve soft skills macam communication, kepimpinan dan teamwork. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my feet, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Kita kan budak Gen Z, buatlah konten TikTok. Dengan ni, kita boleh selahkan kreativiti kita and buat side income juga. Dalam banyak-banyak aktiviti kan, cuba korang try join Explorers atau apa aktiviti-aktiviti luar yang banyak bergerak ke, kena kerja dalam kumpulan ke. Serius, baru hilang bosan dan bagi semangat yang baru. Kadang-kadang, tukar tempat study pun boleh bantu hilang bosan dan stres.
perpustakaan ni tenang, sejuk and bagi vibe produktif. Duduk seorang-seorang pun okey. Yang penting selesa. Dalam banyak-banyak aktiviti yang ada, Pasar Rabu lah paling best. Boleh keluar kejap dari rutin seharian tu. Contohnya lepas balik kelas, kan penat. Kita bolehlah pergi jalan-jalan cari makanan ke, minuman ke, jalan-jalan dengan kawan-kawan ke. Benda tu simple je, tapi boleh buat hati rasa lega. Bila otak kita dah penat dengan kelas kan, yadahlah boleh bantu tenangkan minda. Jogging, brisk walk, even aktiviti berkumpulan pun, semua tu boleh bantu segarkan badan dan hilangkan tekanan. Buat simple-simple je. Ajak kawan keluar kejap ke lepas kelas kan, asalkan beriadah. Korang tak payah tunggu burn out lah baru nak rehat. Buat je aktiviti yang boleh buatkan korang happy. Ingat, dalam belajar-belajar, kesihatan mental dan fizikal tu kena jaga. Kalau korang suka video ni, like, share, subscribe. Bye!